Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali ini Alang nak share berkenaan dengan masalah yang Alang alami. So, kalau ikutkan ini adalah motor NVX V1. Okey, masalah dia adalah no respond. So, isu dia adalah disebabkan bateri yang dah lemah. So, kalau ikutkan keyless ni tak ada masalah. So, ini tak boleh nak berfungsi. So, bila tak boleh nak fungsi, so kita tak boleh nak buka seat. So, dia dah lock. So, kalau ikutkan masa beli, dia ada kasih kunci yang ni. So, ini guna dekat mana? Okay. Kalau ikutkan dia dekat bahagian bawah ni. So, dia ada satu yang ni. Kunci. Okay. So, kunci ni masuk dekat bahagian sini. Okay. Dengar boleh tup-tup. Okay. Okay. So, nampak dia dah renggang sikit. So, boleh buka. Okay. So, sekarang ni bateri ni Alang nak tukar. So, sekarang ni bateri ni Alang dah beli. Bateri brand yang ni. Dekat. Ni detail dia. Okay. Okay, kalau ikutkan dia ada yang ni. Dia punya penutup ni. Tapi Alang dah buka. So, yang ni ada dua skru. Satu sini. Satu sini. Dua skru yang macam ni. Philip. Mata Philip. And then buka ni. Terus akan nampak bateri. So, bateri ni boleh buka macam biasa lah. Okey, Alhamdulillah. So, sekarang ni Alang dah complete pasang dia punya bateri baru dan dia punya cover. So, ni Alang letak saja dahulu. So, kita test sama ada dia berjaya ataupun tidak. So, yang ni kunci dia, keyless ya. Okey, dah. Okey, nice. So, kalau tengok dia punya odometer ni, tengok bateri dia. Bateri 12.0. So, tadi Alang test dengan multimeter pun dapat 12 point something. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Itu multimeter Alang tadi. Alhamdulillah, dah berjaya. Okay, so itu saja perkongsian daripada Alang. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alang and Afiq. Thank you.